Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku berada dekat Hentian Perasing. Dah tak jauh dengan Hentian Perasing. So kita berhenti rehat sekejap. Hujan gerimis. So aku tadi daripada Puchong tadi dalam pukul aku sudah 9 lebih juga. So aku nak warm up motor je sebenarnya hari ni. Aku dah lama tak gerak dengan motor ni. Aku dah lama tak pakai motor ni. Asyik parking kat rumah aja kan. Biasa kita ride skuter je kan. So kali ni aku nak ride jauh sikit lah. So aku plan nak pergi Kuantan je sebenarnya. Tapi aku dah terlajak pula. Sampai Perasing mungkin aku terus ke Terengganu kot. Kita tidur satu malam kat Terengganu lah. Sebab motor ni hari tu kita ada problem sikit dengan coil plug. So kita dah tukar coil plug. Tapi aku tak pasti sama ada coil plug ataupun ada masalah lain. Tapi setakat ni Alhamdulillah lah. Daripada Puchong, KL masuk ke highway Karak semua, motor dalam keadaan baik, Alhamdulillah. Bermakna kemungkinan betul lah coil plug lah yang dia tak berapa cantik lah. Dia bukan rosak, dia kurang kuat lah, tak power sangat kan. So bila salah satu daripada 4 coil plug problem, dia akan efek lah pada performance motor. Kadang-kadang motor tiba-tiba rasa semput, bila perlahan minyak dia akan mati enjin. Itulah selalu problem. Okay. So motor aku ni dah memang lama. Aku pun dah lama tak basuh sebenarnya motor ni. Memang kotor sikit lah. Lagi pun hujan kat sini. Hari ni memang main hujan. Tapi tak lebat. Tadi aku daripada KL okey je jalan. Cuaca cantik je hari ni. Jom kita sambung perjalanan ke Kuala Terengganu guys. Okay guys, aku tengah set up balik video on board atas motor. So kalau aku bawa ni nampak macam ke bawah sikit lah. Kita ke belakang sana. Kita ke belakang. Jom kita sambung perjalanan kita mengalir ke Kuala Terengganu. Tapi sebelum tu aku nak berhenti dekat Hentian Perasing sekejap. Rasa nak kencing lah pula. Okay guys, welcome to my channel Orang Biasa. So hari ni ada kelainan sikit lah. Aku bawa motor lain lah, bukan motor skuter Aveta Vanguard. Hari ni kita solo, tak ada kawan, tak ada geng. Kita memang solo je. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Connected. Okay. Alhamdulillah cuaca cantik hari ni. Hujan sikit je. Tak lebat.
just right. Alhamdulillah, kita berada dekat exit ke Kemasih. Selepas ni kita akan melalui jalan pantai. So hari ni cuaca memang cantik lah. Alhamdulillah lah. Tak hujan lebat. Kalau hujan gerimis-gerimis tu biasa, normal lah. Okay. Aku hari ni memang niat nak jalan-jalan je, tak ada nak rushing. Okay guys, kita berehat sekejap. Okay guys, dekat Kemasih ini kita akan exit. Dia masih antara Kemaman dengan Dungun. So dekat situ ada banyak pantai-pantai yang menarik jugalah, yang kita boleh singgah sebenarnya. Tapi tengok keadaan cuaca jugalah. Kalau cuaca hujan susah sikit lah. Kalau cuaca macam ni mendung-mendung, insyaAllah okey. Kuala Kertih, pantai Kuala Kertih. Okey, boleh nampak kat situ. Ini antara destinasi wajib juga aku singgah. Kalau aku ada masa lah, aku akan singgah, akan melihat keindahan pantai kat sini. Ingat macam nak berkena kelapa, tapi macam
malas pun ada. Seorang macam ni yang jadi macam orang bodoh. Ada kawan lain tu. Ni kalau kita ride sorang-sorang macam ni lah. Termenung sorang-sorang macam ni lah. Aku ingat aku nak balik terus ke Kuala Terengganu lah, jumpa mak dengan ayah aku. Jom lihat, jom camping, jom masak, sahabatku semua. Jom kita healing, jom kita heal, jom berehat, jom camping, jom masak, sahabatku semua. Jom kita Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai ke Tol Ajil. Tol Ajil Batu Besar, Kampung Buluh. Daripada sini ke rumah aku lebih kurang dalam setengah jam. Okey. So alhamdulillah. Tadi hujan sekejap tapi hujan tak lebat. So kita gambar sekejap kat sini. Right. Okey. Jom kita sama perjalanan kita. InsyaAllah dah tak jauh dah. Lebih kurang dalam 30 minit. Lebih kurang 30 minit. menyusur jalan kemana sahaja. Hati yang bebas lari dari kota. Roda terus berputar sampai terbenam senja. Bersama sahabat, lupakan semua. Ride, ride with me. Ride, just you and me.
menyusur jalan kemana saja. Hati yang bebas lari dari kota. Roda terus berputar sampai terbenam senja bersama sahabat. Lupakan semua. Ride with me. Ride, just you and Apa dia makan dia? Motor slow je bunyi kuat. Dah beza bunyi kena injing. Macam tu. Dia dua jalan besar. Ya tu hamba tu. Sarjan lari. Dia ayu pasal ni. Dah kali ni nampak keluar gimana? Oh tu. Bukan. Salah. Ingat abah ikut sekali. Tak pakai ikut abah ikut sekali. Habis mas ikut sekali tu. Dia tak laju. Nak ni macam mana? Macam kau biasa itu je. Kat mana? Kau terpong tu je. Main budak-budak. Ni siapa? Bozi. Waterfront mana? Waterfront. Ni kat Kepayang. Fender. Oh situ. Apa kau apa? Salah. Habis kau ali. Ya. Biar semua ni kalau ni kau tak hujan. Pergi lah pergi ni. Motor skuter tu pun tak lah. Tu kita hidup. Tak hidup ke? Ada. Skuter tak hidup? Oh so. Dah kita Hamba. Hidup. hidup kau. Orang puasa tak hidup ni? Pak dah tu dah. Ah. Dah apa dah. Rotek tau hidup kedok lah. Belum tengok rotek lah. Rotek hidup je lah. Alhamdulillah guys, kita selamat sampai di Terengganu dan aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang menonton video aku sampai habis. Semoga korang semua sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki. Amin. So kita jumpa di next ride. Bye bye.